Halo geng, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada Amok dia, so welcome back to my YouTube channel geng. So okay geng, konten aku kali ni adalah konten yang happy dan tapi ada pasrah sikit lah sebenarnya. Bukan pasrah apa lah, macam dia berdebar sikit. Disebabkan konten kali ni adalah aku nak tukar brake pad depan dan juga brake pad belakang lah. Okay, kalau kita nampak kat sini aku dah tukar disc depan, aku dah masuk on road C. Dan juga belakang adalah brake disc Toyota Wish. Kalau ikut MyV ni belakang dia drum. So dah custom masuk disc Toyota Wish. Okay, sekarang ni geng, caliper ni sebenarnya aku pakai actually dalam setahun lah. Kira-kira dalam setahun 1 bulan. Okay, lepas tu masa beli caliper ni, brake pad aku pakai tu adalah brake pad second hand. Dan brake pad tu adalah brake pad yang biasa punya. Okay, sekarang ni geng, dekat konten kali ni aku menggunakan brake pad yang aku pernah guna dulu. Di brake pad di caliper MyV G3 standard aku dulu aku menggunakan brake pad Nashin. So sekarang ni nak jadikan cerita, kita ada collaboration dengan Nashin lah. Dan aku nak ucap terima kasih dengan Nashin dan juga Kaki Motor sebabkan ada orang kata sponsorship sikit lah dekat situ. Sebabkan aku pun kereta akan, InsyaAllah kita akan berada di Sepang International Circuit, InsyaAllah. Okay, so sekarang kita tahu semua dah tak ada apa problem, just masalah brake pad saja. Depan pun semalam check tinggal 8% macam tu, belakang tebal lagi tapi makan tak sekata. So hari ni kita nak tukar brake pad depan belakang, termasuk bleeding apa benda semua. Itulah happy lah geng, itulah rasa happy. Tapi sponsor-sponsor pun aku ada kena keluar duit sikit lah sebenarnya. Tapi tak apa, no problem. Jadi dapat half pun dah okey sangat lah sebenarnya. Okay, so rasanya tanpa buang masa, let's go guys. Kita pergi Kaki Motor Bukit Rajah untuk tukar brake pad kan. So macam biasa, subscribe tu gratis, mantap, let's go geng. Okay geng, Assalamualaikum, salam sejahtera, wadah Amok dia. So welcome back to my YouTube channel geng. So sekarang ni aku dah sampai dah di Kaki Motor Kelang Bukit Rajah. So nak jadikan cerita, depan tu adalah kedai Bijo, kedai Abang Pekir Ibrahim. Okay, ujung tu geng, nampak tangan aku tu, ujung tu. Tu aku ingat nak pergi cuci dengan dia sebab kereta tengah kotor kan. Sebab aku tadi ada lap-lap sikit tapi tak apa lagi geng, ni pun macam gerimis-gerimis, baru macam berhenti hujan semua. So sekarang ni geng, aku nak tunjukkan korang apa berada di dalam Kaki Motor Bukit Rajah ni geng. So jom kita tengok sama-sama. Kita tahu pun dah parking sana. Tempat masih sama lagi. Okay, ni ada kereta-kereta tim-tim daripada Kaki Motor. Kita tahu fall in love betul lagi geng. Cun tak? Okay, so jom kita masuk. Kita terjah je. Kita terus terjah je geng. Member tengah ni Kak Tit. Really nigga. Okay, nampak Boji pun seluar dah lain macam sekarang je Naji aku bagi mic berisi sikit. Nampak macam bahagia je tu lah, terlebih bahagia. Terlebih bahagia. Bawah pun bahagia juga, alhamdulillah. Okay Ji, aku macam biasa lah. Padahal benda nak brake pad je, tapi sebab jenis atas body, bukan atas body bicara, tapi memang aku jenis dah alang ada barang tu, kau tunjuklah apa ada kan. Boleh, kalau kat Kaki Motor ni sembang pasal suspension memang top lah. Tapi bukan setakat suspension, korang boleh tengok kat sini untuk bahagian bar. Daripada stage 1 sampai stage 3 semua kita orang ada. Lepas tu side sini korang boleh tengok ada macam-macam minyak, motor, liquid moly, spek jangan cerita lah. Yang penting oil filter banyak gak kau oil filter banyak pilihan. Korang nak yang performance punya, nak standard punya, OEM punya, semua ada. Okey, banyak juga. Sini mostly bahagian-bahagian servis lah. Servis dan performance pun ada juga. Ada juga kan? Untuk dari segi betul. Tak, masalahnya benda ni susah gila nak jumpa orang jual. Pedal plate ni. Betul, pedal plate. Bukan nak melawak geng. Memang pedal plate ni susah gila kau nak jumpa orang jual. Betul. Okey. Dan lepas tu pun dia ada, aku rasa benda tu macam menarik Yang mana tu? Tempat tutup minyak hitam tu. Ya betul. Tu universal ke atau universal? Ya. Works punya kot boleh termasuk kat MyV awak kan. Okay. Ni korang boleh tengok rim accessory. Ada lock nut daripada Rexer. Alright. Dan ada macam-macam jugalah. Macam-macam. Yang tu made in Japan tu. Betul, Reso. Race made in Japan. Okay, yang ni adalah
brake pad, ni bukan brake pad. Ini mounting. Ini mounting. Ini bahagian-bagian suspension lah. Absorber mounting right? Dan lepas tu kau boleh tengok kat sini ada brand banyak yang paling stock. orang yang selalu orang suka. Ya betul. Tak lain tak tapi bukan. macam awak tak suka kan? Ni aku cakap boleh kan? Koji tak boleh cakap kan? Macam awak, BC ni aku tak tahu kenapa orang bangga sangat. Aku lagi suka 01. Bukan sebab aku dibayar. Tak ada orang 01 pun tengok video aku. Tapi sebabkan aku rasa 01 ni, macam tadi aku borak dengan Alip. Alip kan? Alip buat live tadi. Aku cakap 01 ni, sorry apa Puji menyampuk. Tak ada hal. 01 ni yang best dia adalah korang pakai barang tu, warranty the best and then dia user friendly. Macam dulu awak pernah masa awak pakai yang model, ada satu model tu, salah satu absorber tu dia bukan dia bunyi, dia kan. Pasal awak datang kaki motor, dia check, dia kata tengok apa sebab benda semua, so tukar terus tuan-tuan. Ataupun dia orang macam repair balik benda semua secara percuma. Betul. Itu spare part dia banyak dia macam kalau brand yang lain walaupun dia hebat tapi sebabkan dia brand Taiwan ke apa benda, so jadi nak order tu jadi ambil masa lah kan. Kalau 01 ni dia orang kata ada, benda tu ada. Okay, so kalau kita tengok 01 dia ada 500 plus paling bawah, lepas tu tengah-tengah sikit 550, atas sikit kita ada 700 plus. 700 plus Yes. 550 dan 700 plus lah yang awak dah rasa. 500 plus ni member awak ada 4 orang dah pakai, alhamdulillah. Okey, ramai dah pakai. Ramai pakai betul Lepas tu 01 ramai kan. Okey. Ni rim daripada Rexer. Paling ramai ni geng. Ini awak pun pakai juga ni. RP10X collab dengan Tengku Dijan geng. Betul lah. So maknanya Puji memang dia tahu. Sebab RP10X ni kalau orang tengok biasa je macam ZA40, tapi sebabkan dia ada, kalau korang nampak ni TXT adalah Tengku Dijan. Ini dia collab sekali dengan MC Club sekali. Dia ada 3 dia collab lah, tak silap aku racer. Itu dengan yang satu lagi. Betul. Dan lepas tu wiper pun ada. Wiper daripada Pia. Quality Japan punya ori. Betul. Tapi mungkin harga boleh dengar lah. So ada setengah tu yang aku tengah pakai tu, satu tu dalam 180. Itu dia ada tapi agak ni sikit. Pun ada grade-grade dia. Ada grade-grade dia kan. Okey, ni contoh-contoh suspension lah. Ada Tian, BC, lepas tu ada Bilstein pun ada. Bilstein tu apa? Conti punya absorber. Lepas tu dia pairkan dengan spring H&R. Okey. Kalau yang apa Bilstein tu, Myvi ada ke? Myvi tak ada. Myvi tak ada lah. Kalau Tian ni Myvi Gen 1, Gen 2 tak silap aku dia ada. Tak yang ada Gen... juga. Tak ada juga Tian? Okey. So maknanya Tian ni adalah satu brand yang padu lah geng, sebab dia Japan punya ni kan, tak silap aku lah. Okey. So yang ini kecil-kecil apa kan? Yang ni adjustable. Ini sport spring. Yang ni sport spring. Pun 01 juga. 01 juga. Tapi kotak dia comel lagi, macam kotak bateri, cuma besar sikit je. Yang penting 01 punya spring, harga memang boleh dengar geng. Harga boleh dengar. Lepas warranty dia pun best. Okey. Dan the last but not least, sebenarnya yang ini adalah brake yang paling aku rasa kalau aku dapat geng, aku tak pandang tu Brembo ke AP Racing ke, tapi kalau Brembo AP Racing yang original, itu memang aku lain dia sikit Ini kalau orang yang jenis pakai bukan aku nak kutuk tau, ni aku tunjuk muka aku sikit, orang kata tak gentleman pula. Okey, sebenarnya geng, kalau korang pakai Brembo Endless AP Racing, dia claim baru harga 2,000. Kau rasa betul? Memang itu ori ke refurbish ke? Aku rasa refurbish pun takkan harga macam tu. Kena fikir 2-3 kali. Kena fikir 2-3 kali. Sebabkan Brembo, okey kita ambil AP Racing lah. Paling ramai orang pakai yang kopi. AP Racing harga okey, siap pasang, siap brake pad, siap bleeding apa benda semua 3,000. Even though harga dia 4,000 sekali pun aku tetap akan takut nak pasang. Sebab AP Racing busuk-busuk aku rasa busuk-busuk. Yang aku tahu 7,000. Itu pun refurbish yang tahap yang orang kata grade yang normal. Kalau grade A yang betul-betul grade A, AP Racing second pun itu pun dah berbelah ribu lah. Kalau Brembo mungkin harga dia bawah pada tu, tapi tetap dia main starting yang 6,000 ke atas. Betul. Kalau yang 2,000 claim brand new, kalau nak tahu okey ke tak, test lah genting dengan awak yang pakai brake pad machine saja. Betul lah awak bayar jangan pakai Brembo origin apa baru. Dia tak claim refurbish ke apa ke 2,000. So memang bukan aku nak kutuk lah, tapi fikir-fikir sebab brake ni melibatkan nyawa. Betul, nyawa di ujung tanduk. Nyawa di ujung tanduk, betul, nyawa di ujung tanduk. Sebab brake benda yang dekat kereta, kau pasang lah exhaust power pun kat dunia ni. Betul. Kau pakai lah apa benda pun sama juga tayar. Tayar pun tak boleh main pakai je kan. Betul. Sebab dia berada di surface
jalan atau jalan. Okay. So sorry lah melalut geng. So kita tengok apa lagi ada ni dekat sini. Dia dah macam ketepi kan dah aku punya tu. Okay. So kita tengok ni. So boleh macam ni Boleh. Brake pad pula, brake kit daripada Nashin. Yang ni N1 4 pot. Yang ni yang paling ramai orang angkat, betul? Yes, betul. Okay. Yang ni 4 pot, yang ni 6 pot. 6 pot. Oh, dia beza kat saya. Tapi saya tengok ada yang 6 pot mini. Yes. Ada 6 pot mini dia macam ni. Alamak ni. Oh ni. Oh ya. Kecil je Kecil je. Tapi boleh masuk saiz 15 boleh masuk Tak, sebab 6 pot untuk saiz normal dia 16 tu aku rasa minimum. Aku rasa lah. Siang. Okey, Ji aku angkat boleh Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ringan. Tapi aku takut nak pegang. Dia ringan sedap tapi si spot cat ini kalau ni bezanya dengan brake pad brake caliper standard memang jauh beza. Jauh beza. Tapi yang ini dia baru dikategorikan sebagai daily spec. Dia ini daily spec. Wow. Walaupun dia 6 sport tapi dia still daily spec. Kalau nak yang racing spec ataupun street spec, dia ada lain juga sebab Nashin ni ada banyak sangat kategori. Oh ya? Nashin ada banyak kategori. Dia ada N1, N1M, N3, GN3, GN5 banyak. Banyak nak cakap bajulah ni banyak gila geng. Oh, so bermakna tapi yang 6 sport yang untuk yang boleh masuk rim-rim kecil 15 inci yang ni lah. Yang ini. So maknanya bagus juga Nashin. Dia buat untuk saiz kecil macam ni sebab 4 pot dah ramai geng. Kalau kau pakai 6 sport ni masuk Myvi, lepas tu korang pula main rim 15 inci, memang dia belanja lah. Tapi kalau pakai 17 mungkin dia akan nampak caliper ni kecil. Betul. Tapi kalau kita beza dengan ni, yang N1 nama dia. N1 ni lagi besar kot aku rasa. Lepas tu yang ini N1M. Boleh je kau tahu lagi. So bermakna Nashin ni dia memang brake caliper dia pun bukan yang ayam-ayam tau. Kau tengok. Bukan yang ayam. Ini yang paling latest punya design. Oh, paling latest? Yes. Ini kalau masuk rim standard, plug in je, tak ada. Oh ya? Ini kelebihan dia. 15 inci? 15, 16. Boleh masuk Boleh masuk rim standard. Dia geng yang best ni. Aku takut lah Ji. Aku letak ni je. Boleh. Sebab tu kaca kan macam ni. Yes. Okay, apa bezanya 4 pot, 6 pot, twin pot, single pot besar, apa benda semua kan? Okay. Ni aku ringkaskan tau. Memang konten ni pun pasal break, memang cun-cun lah nak terang. Tapi Ji, kalau aku salah tegur je. Boleh. 4G dia sebelah. Okay. Macam ni kita panggil 4 pot. Sebab apa? Dia ada 4 piston. 2 dekat situ, 2 dekat sini. Okay. Macam brake caliper standard Myvi G3 awak ambil, dia hanya single pot. Makna dia punya piston ni satu je. Macam ni ada 1, 2, 3, 4. Dalam Myvi tu satu, lepas tu kecil. Aku rasa lagi kecil daripada ni. So that's why bila korang dah main performance, dah main management piggyback apa benda semua, dah naik horsepower, korang perasan bila turun genting kadang-kadang brake korang tu berasap. Betul. Kadang-kadang brake jadi kosong, brake berbau. Betul. Dia brake tu menjadi bila korang asyik main brake turun genting, tipulah turun genting tak main genting, tak tekan brake. Orang gila je tak tekan brake kan. So bila kita brake jadi kosong tu, antara asbab dia adalah brake pad. Yes. Yang aku nak pasang sekejap gini, insya-Allah lah. Aku tak boleh kata awak pasang ni genting no problem, tak. Tapi makna better korang tukar yang better lah daripada yang standard tu kalau korang main performance. Tapi yang tu dah masuk part brake pad. Tapi maknanya kalau korang pakai 4 pot ni, dia macam dia lagi better, lagi banyak better dia daripada korang brake pad standard. Tukar yang Nashin punya brake pad tu. Tapi kalau korang masuk ni macam awak lah. Kalau dapat ni geng, maknanya masuk ni aku rasa depan belakang geng, aku rasa tak kahwin pun tak apa lah geng. Serius geng, I tak married pun tak apa lah ni awal. Betul geng, aku cakap terus terang geng. Memang ya Allah, gila kau Myvi masuk Nashin. Lepas tu original pula, warranty 10 tahun. 10 tahun 10 tahun macam mana dia ni dia tak fikir apa warranty lama sangat. Kita dah tak risau dah pasal dia punya orang kata keburukan dia sebab kita dah percaya, kita dah test dekat banyak benda semua kan. So 10 tahun tu pejam mata je. Pejam mata lah, insya-Allah. Sebab tak ada masalah. Betul. Sebab yang Nashin pun sebenarnya brand dia adalah sebenarnya brand dah lama. Cuma orang baru sekarang nak kenal. Macam followers awak pun ada cakap, awak pakai Nashin okey ke? Sebab tu macam brand baru je. Sedangkan dia dah lama. Dah lama dah. Cuma apa?
orang tak ni. Tapi dia ada macam-macam colour ni Poji. Macam-macam colour ada, Wok. Oh, macam-macam colour ada. Ada warna biru, kelabu, kuning, merah. Oh, macam-macam. Banyak juga, macam-macam. Tapi kalau macam awak kereta yang dah depan warna oren, Nashin tak ada warna oren, so kena cat. Ada. Oh, ada juga. Bukan model ni lah. Ada juga. Tapi 4-port. 6-port ada, 4-port ada. 6-port mini lah. 6-port, betul-betul 6-port. Oh, tapi 15 inci tak lepas kan? Tak lepas. Itu untuk 17 ke atas. Oh, ya Tapi model awak kalau masuk ni okey nah, Poji. Tapi kalau main 17 ni awak actually maksimum awak selalu minat 16 aku. Awak 1.3 kan? Awak 16. So itulah dia geng. Lepas tu seat pun ada. Dulu awak beli seat kat sini, seat SS Cars. SS Cars. Actually banyak SS Cars. Memang banyak gila model dekat apa nama di kaki motor ni. So lepas tu meter pun korang ada Luffy. Ada Luffy meter. Luffy. Yang tu meter yang awak rasa wajib pakai. Bukan tak wajib, aku rasa wajib. Sebab kan kereta aku pergi aku hari tu pergi Johor Bahru, seberang Singapura tu, laut antara Johor dengan Singapura, kereta aku tak boleh start. Okey, aku pakailah Luffy. Aku bukan nak menangkan Luffy tau, tapi memang Luffy ni aku puji sebab dia boleh baca OBD. Ada OBD. Paling penting. Water time, betul. Water time dan lepas tu dia boleh scanning OBD. Yes. So kod yang selalu kerap keluar dekat awaknya kereta P0171, P0172, P0113. Itu semua kod jahanam. Memang aku tak suka kod-kod tu. Kalau search pun memang mask sensor sebenarnya, mask sensor tak problem, tapi dah tukar lah. So itu pun semua ada dijual di kaki motor lah. Betul. Okay, ada jual di kaki motor geng. Okay geng, so sekarang ni awak sebenarnya baru settle ada satu lagi konten dulu masa kita test apa benda semua. So okay, sekarang ni awak nak tunjuklah brake pad yang awak pakai ni. Yang awak jadi kita sama-sama dengan Nashin dan juga kaki motor Kelang ni lah. Okay. So, Alip kau tak join sekali Kau tak join Poji sekali? Oh tak ada? Okay, so Poji ada. Alip ada kat sini. Okay Alip, so rasa jom kita tunjuk brake pad. Aku pun dah tak sabar lah. Ada ada daun macam. Ada daun lah tu shooting tadi geng. Okay. So, ini adalah brake pad dia. Sebenarnya dia orang ada banyak, tapi yang ni dia orang dah asingkan awak punya yang mana. Okay, so Lip mungkin boleh pegang kamera Lip. Okay. So geng, dia ada dua. Aku tak bawa mic tak apa, kau dekat sikit. Kau dekat sini. Okay, so yang ini adalah brake pad untuk bahagian hadapan kedudukan dia. Manakala yang ini adalah untuk bahagian belakang. Nashin juga original. Okay, so selalunya normally orang akan tukar depan saja. Belakang ada, tapi kalau dalam 10 orang tu mungkin seorang je yang akan tukar belakang. Sebab majoriti kereta-kereta Malaysia ni banyak ni yang ada di tempat di belakang tu banyak drum. So orang yang pakai yang belakang tu brake disc yang original pun kadang-kadang sebab sistem brake ni belakang ni dia macam hanya membantu depan saja, tapi tak banyak. Dia support saja, tak banyak. Okey. Sebenarnya belakang ni okey, sebenarnya brake belakang ni sebenarnya nak pakai brake yang biasa-biasa saja. Sebenarnya orang kata brake geli-geli juga kata Alip geli-geli. So maknanya belakang ni mungkin orang nak pakai brake yang mungkin yang berharga yang biasa-biasa je. Sebab belakang kan. Selalu orang pun awak tanya member awak yang mana yang dah tukar di belakang pun semua dia orang pakai yang biasa. Tapi disebabkan kita ada orang kata rezeki terpijak sikit lah, alhamdulillah rezeki abang dan juga kaki motor, thank you so much Nashin. So kita angkut dua-dua terus geng. Baru aku akan buka. So ni kotak yang untuk belakang. Ni. Okay, ni harga dia. Okay, 450. Ni semua, tapi kotak dia memang macam iPhone punya kotak lagi. Betul. Ni kot. Yang ni lah aku rasa ni macam iPhone sikit. Aku rasa sama je kotak dia. Dengan beza belakang kot sama juga. Sebab dia ada EcoPad Sport ini dan sebagainya. Sebab yang ni awak punya yang sport pad ni. Yes. Yang ini dia yang sampai 900 berapa cc. Yang ni awak bagi tahu awak punya ni yang 650 cc. Yes. Yang belakang pun sama 650 cc. Apa nama? Siang. Belakang berapa? Belakang 650 kan? Yes. Sama sport je. Sebab dia sama model. Okey. So jom. The moment of truth. Ni kau kena rapat sikit dia. Sebab kita nak buka. Okey, ni bahagian depan. Lagi macam awak rasa. Ni geng, kalau dua-dua ni ni minyak aku tak tunjuk lagi. Apa kata sekejap lagi. Ni dua-dua ni je dah 1,200, 1,300. So thank you so much. Korang jangan ingat awet-awet belanja ya. Awet tak ada awet.
Tak, asal si apa nama Siu? Siang punya nipis lah, punya tebal sikit Siang dah guna I punya brake pad tebal lagi Mana? Kau nak kan? Kau tengah kan? I punya tebal, ni nipis Tak ada. Tak. Dia apa beza dia you punya dengan I Sebab you punya yang single port ni belakang kan. Twin port kan belakang. Dia twin port kan. Tapi dia kiri kanan. Okay, so ni dia punya di belakang. Caliper belakang adalah Toyota Wish. Dan inilah dia punya size dia. Belakang ni kecil kan. Kau bayang kecil macam ni, harga macam beli iPhone. Yang ni puas hati juga. Ni depan. Dua-dua nasi ni. Dia halus nak gambar, tak tahu nampak tak? Halus Oh ya Allah, sebelum pakai track peluk tu. Pakai habis, kita tukar nasi lagi. Tukar nasi lagi? Kopak aku geng. Okay, so yang ni yang kita tunjuk yang depan tu. So dia macam ni. Lepas tu yang ni dia ada apa nama dia? Nasi OE pad. Dia apa? Dia ada yang powder dia macam-macam. Tapi yang ni Ceramik. Yes, ceramik. So yang ni case you apa kalau I salah you tegur Okay. Kalau pakai brake pad kata sport ataupun brake pad racing track ni, bila kita brake dia akan ada bunyi macam dia ada bunyi sikit. Tapi itu sebenarnya kalau kau tanya aku suka bunyi tu. Masa dulu I pakai Nashin kan, yang brake pad standard My VG3 tapi tukarkan Nashin. Bila brake dia macam ada bunyi macam macam kalau orang macam main dia bawa dia tegur, asal brake kau bunyi macam tu? Brake kau dah nipis ke? Saya bukan brake nipis. Sebenarnya you guys kena bangga. So siapa yang main motorsport, macam ada mamak kadang bila parking dulu masuk pakai brake pad Nashin tu, dia macam pandang-pandang kan, dia macam kalau ada yang member friendly dia tegur, pakai brake pad racing ke? So itulah antara sebab dia aku angkat Nashin. Dan thank you so much Nashin lah, dan juga tim-tim kaki motor semua, aku happy gila. Kalau tidak memang brake pad ayam je aku pakai kan. Memang rasa berapa ringgit je. Tak payah 100 pun. Tapi yang ni alhamdulillah macam beli iPhone baru. So tak apa. Bahagikan kereta tak ada masalah. Bahagikan amoy yang belum tentu jadi hak milik kita, itu bahaya. Tiba-tiba ada lelaki lain, mampus kau. Lawa. Tak, I rasa macam dia lagi tahan temperature lagi tinggi ya. lagi kuat. Item.